Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah meneruskan tindakan penguatkuasaan apabila seramai 134 pendatang asing tanpa izin atau parti telah dipindahkan keluar dari Malaysia untuk dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Proses pemindahan tersebut dilaksanakan melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur melibatkan terminal KLIA 1 dan KLIA 2 selepas semua urusan berkaitan dokumentasi serta prosedur perundangan selesai dilaksanakan. Kesemua individu terbabit sebelum ini ditempatkan di Depo Imigresen Belantik, SEK Kedah sementara menunggu proses penghantaran pulang diselesaikan. Mereka terdiri daripada 106 lelaki, 25 wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan yang melibatkan beberapa kewarganegaraan termasuk Bangladesh, India, Pakistan, Myanmar, Indonesia serta Kemboja. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah, pemindahan ini dilakukan selepas kesemua tahanan selesai menjalani tindakan undang-undang yang ditetapkan sebelum proses penghantaran pulang dimulakan. Bagi memastikan urusan pemulangan berjalan lancar, kos penerbangan ditanggung melalui beberapa sumber termasuk oleh tahanan sendiri, ahli keluarga serta bantuan daripada pihak kedutaan negara masing-masing. Dalam masa sama, semua individu yang telah dipindahkan turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Imigresen Malaysia. Langkah ini bertujuan menghalang sebarang cubaan untuk memasuki semula Malaysia selepas proses penghantaran pulang dilaksanakan. Tindakan berterusan ini mencerminkan komitmen pihak berkuasa dalam memastikan pematuhan undang-undang imigresen sentiasa dipelihara. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah akan terus mempergiatkan operasi pengesanan, pemeriksaan, penahanan, tindakan perundangan serta proses penghantaran pulang terhadap individu yang melanggar peraturan imigresen negara. Penguatkuasaan bukan sekadar mengenai tindakan, tetapi juga memastikan setiap peraturan negara dihormati agar keamanan dan ketenteraman awam terus terjamin. Bagi mereka yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas adalah peringatan bahawa setiap kesalahan mempunyai akibat dan tidak boleh dipandang ringan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.